Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala minal Qur'anil azim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Wahai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang-orang Islam, yakinlah kita bahawa penghujung kita nanti adalah kematian. Jadi janganlah kamu takut, janganlah kamu risau kerana semua orang akan merasai mati. Orang di sini, orang yang di sana, semua telah mati dan kita juga adalah bakal ataupun akan datang kematian kita pada satu hari nanti. Jadi ya si fulan bin si fulan, ya si fulan bin si fulan, yakinlah kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu perintahnya itu, firman-Nya itu dalam setiap Al-Quran benar-benar berlaku. Selepas kami pergi daripada liang lahat ini, selepas 7 derapan kaki kami, 7 tapak kaki kami beredar daripada tapak kubur ini, maka akan datang 2 malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Maka malaikat itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga hamba Allah, mereka juga pesuruh Allah. Maka janganlah kamu takut, maka janganlah kamu gundah gulana, janganlah kamu gementar akannya, kerana sesungguhnya ia juga adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Munkar dan Nakir akan datang kepada kamu membawa 5 perkara, 5 pertanyaan dan 5 soalan. Iaitu yang pertama, Ma Rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Maka jawablah dengan lidah yang fasih, lidah yang tenang, dan janganlah kamu takut akan soalannya. Maka jawablah dengan tenang, iaitu Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dan yang kedua, Ma Nabiyuka, siapakah Nabi kamu? Maka jawablah dengan tenang, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi. Muhammad itu nabiku. Muhammad itu ikutanku. Dan yang ketiga, ma kiblatuka? Aina kiblatuka? Di manakah terletaknya kiblat kamu ataupun apakah kiblat kamu? Maka jawablah dengan tenang, kiblatu kiblati al-Makkah al-Mukarramah, kiblatku. Kiblat kita, kiblat yang kita akan solat. Dan yang keempat, ma imamuka? Siapakah contoh ataupun ikutan kamu? Maka jawablah dengan tenang, ikutan kami adalah Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu pegangan 2 umat Islam yang fasih, yang sahih, lagikan tepat. Dan yang terakhir, ma ikhwanuka? Man ikhwanuka? Siapakah saudaramu? Ikhwan, saudara. Maka jawablah dengan tenang soalan yang terakhir, iaitu muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mukmin orang-orang Islam yang beriman, itulah saudaraku. Maka ya si fulan bin si fulan, janganlah kamu takut, janganlah kamu risau akan soalan itu, kerana soalan ini kami sudah berikan jawapan. Maka jawablah dengan tenang, maka jawablah dengan lidah yang fasih. Maka orang-orang di sini, semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang beriman, orang-orang yang sentiasa menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Di sini, di fasa alam baqa ini, kita sudah terpisah. Maka janganlah kamu takut, kerana ini adalah perpisahan yang sementara. Kerana di akhirat itulah kita punya tujuan yang selama-lamanya. Maka persiapkanlah segala amalan kamu, kerana tidak ada perkara yang mengikut kamu melainkan 3 perkara. Ataupun terputusnya segala amalan anak Adam itu melainkan 3 perkara, iaitu amal soleh ataupun sedekah jariah yang diamalkan oleh si mati itu. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipelajari lalu diajari kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Maka diharapkan ketiga-tiga ini menjadi, semoga 3 perkara ini menjadi pahala yang jariah, pahala yang berterusan kepada si mati dan kita yang bakal mati. Maka siasaan kubur itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, malaikat itu benar, nikmat kubur itu benar, syurga dan siratul mustaqim itu benar. Maka kepada sekalian umat Islam, berbanggalah kita kerana kita sedang menjadi umat Islam yang terbaik. Semoga kita semua ditempatkan di kalangan orang yang beriman pada satu hari nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.